Pelajar perempuan yang maut ditikam di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama minggu lalu tiba di krematorium Nirvana Shah Alam untuk disemadikan secara pembakaran hari ini. Mendiang Yap Sing Xuan, 16 tahun yang dibawa dengan sebuah kenderaan tiba di lokasi itu kira-kira pukul 12.20 tengah hari tadi. Turut kelihatan hampir 100 ahli keluarga dan kenalan mendiang turut menghadiri upacara tersebut. Terdahulu, upacara penghormatan terakhir turut diadakan di Nirvana Kuala Lumpur pada 11 pagi dengan 100 belon biru putih dilepaskan ke udara sebagai simbol doa dan restu perpisahan. Shin Xuan ditemukan berlumuran darah di kawasan tandas sekolah akibat parah dengan kesan tikaman pada leher dan badan kira-kira pukul 9.10 pagi pada 14 Oktober lalu. Seorang suspek berusia 14 tahun yang juga pelajar sekolah sama ditahan dan 2 senjata tajam dirampas di sekitar lokasi kejadian. Sebelum ini, ibu mangsa Wong Lipong mendakwa ahli patologi memaklumkan mangsa yang tidak mengenali suspek telah ditikam sebanyak 200 kali. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dan suspek direman sehingga esok bagi membantu siasatan.